Sebelum mula, subscribe dulu ya guys. Mana yang belum tu. Dan jangan lupa like, komen dan share selesai menonton. Jom kita teruskan penggembaraan Ash si mata hijau. Let's jom. Kehidupan di kota terlalu memenatkan minda aku. Jadi aku cuba untuk lari dari kesibukan kota yang penuh dengan ragam manusia dan mencari sesuatu yang belum pernah aku lakukan atau temui. Dan di sinilah bermulanya kisah aku. Ya, tak salah lagi. Di sinilah kampung Bunian dikatakan tu. Siapa tu? Entahlah. Assalamualaikum. Anak ni sesat ke? Waalaikumsalam. Tak pakcik, saya memang sengaja datang ke kampung ni. Saya datang nak tengok dan melawat kampung ni. Oh, macam tu. Ternyata kamu ni bukan orang biasa. Kamu tahu bukan? Kami ni bangsa jin. Ya pakcik, saya tahu. Panggil saja Tok. Tok ketua kampung ni. Kebetulan hari ni ada majlis kenduri anak perempuan Tok menikah. Silakan. Terima kasih. Mana suami anak Tok? Ini anak perempuan Tok yang nombor 2. Perkenalkan, Ashikin namanya. Sungguh aman dan aman betul kampung ni. Tapi di sebelah sana, macam ada dimensi yang lain, penuh dengan energi gelap. Mungkin sebelah sana tu kampung Bunian yang bukan Islam agaknya. Apa-apalah. Masa bergerak sangat pentas dalam dimensi ni. Eloklah esok aku keluar dari kampung ni. Terima kasih ya Tok, tumpangkan saya bermalam rumah Tok. Sama-sama. Nanti singgahlah lagi ke rumah Tok. InsyaAllah Tok. Ashikin, abang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Ya Ashikin, untuk abang ke ni? Abang ambil ya. Assalamualaikum. Jalan ke depan. Kau nak apa? Aku perlukan bantuan kau. Bantuan aku? Kau nak aku tolong apa? Aku nak kau tolong carikan aku titik kelemahan ketua kumpulan aku. Itu saja? Ya, itu saja. Baru aku lepaskan kau dan hadiahkan kau ini. Emas? Ya, 1 peti emas. Baik, aku setuju. Itu dia, ketua jin jahat tu. Baiklah, aku akan gunakan kuasa mata hijau. Mata hijau! Mana dia kelemahan ketua jin jahat tu? Itu dia, rantai berkuasa. Seperti yang dijanjikan. Terima kasih. Aku harap kau tak akan bunuh siapa-siapa. Itu bukan urusan kau. Sekarang urusan kau dengan aku dah selesai. Kali ini aku mengembara ke satu tempat yang amat terkenal di negeri Pahang.
Ianya adalah sebuah tasik yang sangat cantik pemandangannya. Tapi di sebalik keindahan flora dan fauna tasik ini, ada aura yang sungguh kuat yang dapat aku rasakan. Apa sebenarnya misteri di sebalik aura yang sungguh kuat ini? Makhluk apakah ia? Atau adakah ianya adalah manusia atau sebaliknya? Mungkinkah ini adalah aura naga tasik Cini yang dikatakan oleh penduduk setempat ini? Betulkah naga tasik Cini ini betul-betul wujud? Atau hanyalah cerita dongeng rakyat semata-mata di zaman dahulu kala? Aku mesti cari jawapannya untuk merungkaikan kisah misteri ini bagi menjawab persoalan yang masih menjadi misteri di negeri Pahang ini. Elok aku lelapkan mata sekejap. Dah dapat. Lepaskan rantai aku. Jangan harap. Ya. Sekarang rantai ni aku yang punya. Allahu Akbar. Baiklah, masa untuk teruskan perjalanan. Aku dapat rasakan ada kuasa yang sungguh kuat dekat kawasan tasik ini. Itu ke naga tasik Cini? Naga tasik Cini? Apa hajat kau ke sini, wahai manusia? Tak ada apa-apa. Aku cuma nak tengok kau saja, naga. Tak mungkin. Manusia selalu tamak dan gilakan harta. Kalau kau nak, aku boleh tunjukkan kau tempat harta karun tu semua. Ada harta karun? Ya, ikut aku kalau kau nak tengok harta karun tu. Baiklah. Subhanallah, banyaknya emas. Kau mahu bukan semua harta karun tu? Tak, naga. Aku tak mahu semua harta karun ni semua. Aku cuma nak tengok je. Betul kau tak mahu? Ya, aku tak mahu. Yang penting aku dah tengok kau, naga. Dan tengok harta karun ni semua. Baiklah. Terimalah mutiara sakti ini sebagai hadiah. Terima kasih, naga. Lihat tu guys, lelaki tu keluarkan cahaya. Ini bukan video edit guys, ini live guys. Tolong Shikin abang. Shikin? Tolong Shikin. Shikin kena culik. Siapa punya angkara ni Shikin? Bagi tahu abang. Buat jin jahat kampus sebelah abang. Abang akan datang selamatkan Shikin. Bawa bertenang ya. Celaka buat-buat jin jahat. Korang memang cari naas.